Assalamualaikum. Hari ini Dapur Amin nak menyajikan khas untuk peminat-peminat bihun goreng. Biasanya ramai peminat bihun goreng ni kan. Mudah nak buat dia dan memang jadi rebutan biasanya lah. Lebih-lebih lagi jika ada tetamu nak datang rumah kita di hari raya. Bila kita nak emergency, nak masak something, bihun lah kita capai. Ini saya nak buat hari ni bihun goreng daging. Kita campur daging dengan daging lembu dengan daging ayam. Dan rasanya memang jangan cakap lah, sedap sangat. Memang habis seperiuk ni. Okey, bahannya sangat mudah. Saya dah tulis kat bawah ya. Saya dah start tumis ni, baru saya sedar nak rekod pula. Tak pandai ikut je. Kita tumis macam ni sampai betul-betul wangi. Ini pastikan kita tumis betul-betul untuk dapatkan bihun goreng yang sedap. Bahan-bahan tumisan sangat penting lah ya. Okey, setelah berperang macam ni, kita masukkan cili kering kisar. Cili kering kisar ni ikut selera masing-masing lah. Kalau nak pedas boleh lebihkan. Tapi saya letak dalam setengah cawan cili kering kisar dan kita tumis dia sampai pecah minyak. Kemudian saya masukkan sos cili. Saya pakai sos cili Thai. Sedap pakai sos cili ni ya. Kemudian kita masukkan sos tiram. Sos tiram tak payah banyak sangat lah ya. Ni jenis sos tiram yang saya pakai. Dan juga sos ikan sedikit. Semua bahan-bahan ni kita gaul sama rata dan pastikan dia telah pecah minyak lah ya. Bila dah cantik macam ni, sekarang bolehlah kita tambahkan sedikit air. Air untuk bagi dia cair sikit sebab kita nak letak bihun nanti senang nak gaul kan. Sekarang kita masukkan bihun kita yang kita dah rendam dalam 1 ke 2 jam tu. Kita masukkan dan kita gaul-gaul dia lah ya. Kemudian kita masukkan kicap manis. Kicap manis pun ikut sukalah ya. Saya tak adalah letak banyak sangat. Tapi kalau perempuan suka banyak boleh lebihkan lah ya. Ikut selera masing-masing. Saya tambahkan sedikit dan kita gaul dia sempurna. Kita masukkan batang sawi. Kita masukkan dululah ya. Batang sawi ni keras sikit kan. Kita masukkan sekali dan kita gaul sama rata. Masukkan sedikit garam. Garam jangan banyak ya. Sebab kita dah letak banyak jenis sos tadi kan. Takut masin nanti. Kita gaul sama rata, balik-balikkanlah, pakailah 2 sendok ke berapa kan. Macam mana nak gaul, ikut suka sendiri. Gaul pastikan, tapi api jangan kuat lah ya. Ni petua dia, api kecil. Kita gaul pelan-pelan. Kita tak letak banyak sangat air ya. Sebab kalau letak air banyak sangat, dia macam pecah cepat sangat dan tak sedap pula rasa bihun kita tu kan. Macam rebus pula rasa dia kan. So kita letak air sedikit. Kalau perempuan rasa perlu ditambah, bolehlah tambah. Tapi jangan letak banyak sangat, sikit-sikit dan kita gaul. Buat lubang di tengah-tengah dia sikit. Buat tempat macam ni. Sekarang kita nak masukkan telur. Pecahkan 4 biji telur ni. Telur grade B ya, kecil. Kalau nak besar tu letak 2 pun dah cukup lah ya. Kita masukkan dan gaul-gaul sekejap. Bagi dia keras sikit. Baru kita tutup dia dengan bihun tu. Dan kita masukkan daun sawi tadi. Lepas tu kita tambahlah dengan cili merah untuk cantik kan. Kita gaul lagi sampai bihun kita lembut seperti yang kita nak. Saya lupa nak info tadi. Daging yang kita pakai tu biar daging jenis yang lembut lah ya. Yang kita hiris-hiris. Ada jual daging yang jenis lembut. Goreng-goreng pun dah lembut. Tapi kalau tak dapat daging biasa tu pun boleh. Tapi hiris dan rebus dia asing dululah. Bagi dia lembut dulu. Barulah kita tumis balik dengan bahan-bahan tumisan tadi ya. So bolehlah kita rasa
Mi kita ni dah cukup lembut ke tak? Ambil sikit cuit tu masuk dalam mulut. Tengok okey tak struktur dia. Rasa dah sesuai. Dan rasa garam dia semua dah cukup. Dah siap. Bihun goreng daging dari dapur Ami. Puan-puan kena cuba. Pasti sedap. Lepas cuba tu, bagi tahu saya. Puas hati ke tak puas hati ya? Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.